Heri, you dekat sini buat apa ni? Main kambing? Sekarang semua main kambing. Sekarang rumah susah lah jual lah kawan. Saya sudah bela kambing. Ayah. Hari ni kita berpulang tapak jumpa dengan Encik Mat datang sini resort dengan kebun sendiri di Durian Dungar. So boleh tanya Encik Mat hari ni berapa besar sini tanah kebun? Untuk dusun kita ada 2 dusun. Satu yang dusun tu kita buat untuk mangga. So mangga dalam 5 ekar lah Mangga 5 ekar. Lepas tu yang sebelah sana tu kita ada dusun yang lebih awal, kita tanam pokok, contohnya pokok cempedak, pokok nangka, kedondong. Ini Mangga King. Mangga King. Dia kalau dia saiz matang dia 1,5 kilo, 2 kilo lah. Oh, dia 2 kilo lah. 2 kilo lah, betul lah? Ya, ini belum lagi, ini kecil lagi. 1 kilo boleh jual berapa harga market macam tu? Yang ini Mangga King tak mahal. Ini market boleh dalam RM8 ke RM15 lah. RM8 lah. Okey. Harga standard sekarang. Okey, biasa 1 kilo RM8. Okey. Tapi dia besar. Satu biji pun sudah 2 kilo. Lebih so 2 kilo lah. Dah berapa ringgit? RM20 satu biji Ini lah. kalau nak buat mango juice. Mango juice cantik. Oh, bagus Memang lah. cantik. Bagus. Kalau orang buat juice pakai ni. Sebab dia besar, senang dia buang, dia ambil nak isi, strike dia senang. blend. Oh. Memang kau. So sini ada berapa pokok untuk Mangga King? Mangga Di sini. King kita ada lebih kurang dalam 50 lebih. 50 lebih Okey. pokok lah. Lepas tu kita ada harum manis pun dalam 30 lebih. Lepas tu kita ada ini mangga kecil, mangga jeruk, mangga telur. Lepas tu kita ada mangga apple ada 1 pokok. Mangga apple lagi. So tadi bos Encik Mat pun dah cakap kalau untuk tapas sini sin ada pertanian dengan pokok-pokok yang berbahan. Yeah. So mungkin sesuai untuk lagi satu bisnes je lah. Macam Bela kelulut lah. Bela kelulut kan. boleh. Tapak sini. Yes, kerana environment dia baik mah. Dia sudah ada makanan, ada bunga. So saya rasa ini tempat memang sesuai untuk selain untuk buah-buahan, so lagi satu bisnes ialah untuk madu lah, kelulut lah. Untuk ini natural tempat. Madu kelulut lagi mahal. Lagi mahal. Lagi mahal. Yes, so lagi dia production lagi dapat untung duit lah macam tu. Ya, betul. Kilo satu 3 biji sekilo atau 4 biji sekilo lah paling kecil. Tu. Sudah besar. Oh, so bos kalau ini harum manis sudah tanam dari tahun 2022. Ini pokok. So orang yang kalau beli tanah sini dia boleh terus dapat hasil lah lepas ini. Yalah, Best lah macam tu. Ya, semua sudah ready mah. Oh, okey. Baik. Tak payah pening kepala. Azhar je pening kepala. Okey. So abang, mengapa kita masuk sini untuk apa? Okey, ini saya bawa cik pergi tengok camping site. Camping lah. Camping. Tak ada harimau lah, confirm lah. Takut loh. Confirm tak ada. Baik punya camping site. Tak ada babi hutan lah. Okey. Selalu kita punya student, diorang datang sini buat campfire lah. Oh, campfire dekat sini. Campfire. Bukan sini bos, sana. Oh, sana dalam lagi lah. Oh, I ingat tempat sini. Campfire. Ini kecil. Oh. Sini tempat campfire. Tapi ada bahaya tak kalau malam kadang tak ada lampu? Tak ada. Kita akan naikkan api dulu sebelum diorang datang. Lepas tu dia datang sini. Dia buatlah aktiviti dia, games ke, speech giving ke apa ke, sini. Tengah-tengah ni. Oh, so ini tempat untuk buat dia bertapak untuk api lah? Ya. Ini untuk dia orang duduk lah. So, the fire there, they will sit here on the stool. Oh, duduk sini? Duduk dan dia bincang-bincang lah. Oh, dekat area sini. Tapi selamat lah so far. Selamat lah. Memang kita campfire kita buat malam, siang tak boleh buat. Oh, so dia kalau dia camping yang ambil camping dia duduk malam tidur sini lah? Tak ada? Campfire saja sini. Oh, untuk campfire saya dekat sini lah? Nanti dia nak tidur, dia balik ke dia punya chalet lah. Bagi chalet lah. Oh, faham. Bagus. Okey.